salah dia. Dia harus untung kadang lah. Makan dan separuh berkirim piti dan barang nak dikakur. Bakal bahan untuk itu je baru. Dia kasi nok je balik semua eh. Alah, tunggu. Abi padi dia abi. Lah jadi kalau leh dah tu nak, kau selesain proyek cepet. Bisa lo ambil proyek yang lain satu lagi. Lah, kau anggota tolong jago jangan lambat jo. Petang ambil terlambat juga kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tikus ni nak mah. Ya, duduk dah. Lah duduk lo. Wah, sedang lo sudah maju apa lo kan dia antara lo. Kabar malam tiba mari lo. Besok Modelku mana? Proyek yang ambo sampaikan petang. Ya. Kan tak ada konfirmasi antara kita. Tak ada komunikasi lebih lanjut. Tunggu dulu lah. Tanpa konfirmasi atau langsung rally aja kurang? Enak. Ternyata proyek di Parangpanjang tuh, di Menawa Salwa tuh, si Yandra yang aku. Yandra tuh kawan kuliah awak tuh, Pak. Udah tak perlu banyak cerita. Kamu udah tahu siapa udah sebenarnya Uma. Tak perlu udah jalan nih lo. Yolah salah ambo nak. Kalau begitu ambo minta maaf. Kalau masalah maaf dah aja ragu dah Jambo. Ndak minta maaf nah, udah lah ambo maafkan mah. Dari kau kata kita nak urusan lain. Bos, Gara-gara piti ya pada dia. masuk tuh. Ndak berubah iman gara piti tu loh. Gara-gara piti bos saya. Dapat tambah mana? Piti saya cari, ya nak. Saya cari nak. Awak ni orang tahu. Bila setiap Allah piti bangana. Mana tak dia tahu dia untung. Cuma sekolah tinggi, perangai nak berpendidikan. Dia cangok nak je piti pak nak. Bos, Ale. bapak tadi ulah gaik dah labun tanah piti mana bos? Kini kan, biar aja lah orang tu yang besar urusannya. Kerja banyak kau sudah le. Cak kerja fokus le. Lah, tidak perlu tu bikin orang. Lah, kau balik lu, bisa semua.